Macam Kingsman. Tambah payung. Saya pegang payung terus Kingsman Malaysia. Okay, nice. Kurangkan gila sikit. Saya duduk diam dengan puas. Kurangkan gila sikit lagi. Okay. Alright. Thank you. Tek. First frame. Aduh, standby. I'm sorry, Nuson. Standby for headline. Sound under Super Q. Tegangan Iran Amerika meningkat, konflik lebih luas jika perang tercetus. Right, come on, standby. First item Rafah buka. Mitsu Kemuan. Q. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pintu utama lintasan sepadan Surabhi, Rafah standby. antara Gaza dan Mesir dibuka sepenuhnya bagi pergerakan masuk dan keluar penduduk selepas hampir 2 tahun ditutup susulan konflik berterusan di wilayah itu. Lintasan tersebut kini dibuka 2 hala dengan operasi diselaraskan bersama pihak berkuasa Mesir dan Kesatuan Eropah. Cik B. Gawai sepadan memaklumkan ketibaan konvoi misi bantuan sempadan Kesatuan Eropah memerlukan laluan itu dibuka sepenuhnya. Sebelum konflik tercetus, ia diuruskan bersama oleh pihak berkuasa Palestin dan Mesir, namun ditutup sejak Mei 2024 selepas dikuasai sepenuhnya oleh tentera Israel. Next, Gaza border. Take reader. Q. Pembukaan semula sebahagian lintasan Rafah mulai semalam Server A, standby. hayat buat penduduk Gaza yang sekian lama menderita akibat kekejaman rejim Zionis Israel. TAQ. Nasir yang hilang sebelah kaki akibat serangan tentera Zionis menyifatkan pembukaan lintasan itu bukan hanya membolehkan beliau mendapatkan rawatan perubatan, malah peluang untuk membina semula kehidupan Standby for Upsound E. Upsound E. Muhammad Nasir. هو سريان الحياه، هو كل الحياه اصلا. لانه الحمد لله رب العالمين اذا فتح معبر رفح لانه كل حياتنا هتتغير. باذن الله احنا هنسافر اللي بنعاني في غزه الان، احنا معرضين لعمليات شديده الامور تقوموا فيها في غزه لان في الخارج باذن الله تعالى هنطلع ونعمل عملياتنا. Q. Golongan remaja pula melihat pembukaan lintasan Rafah Stand by for next up sound. Server A. melanjutkan pelajaran di luar negara demi masa depan lebih baik. Upsound A. Asma Al-Arqan. دمرت كل شيء الصراحة ومستني مع برات حياتها لأن الحرب مش بس دمرت بيوتنا وأهلنا بالعكس دمرت كمان مستقبلنا مستفيش نستقبل أي مستقبل في غزة محتاجين يعني مع برات حياتها حتى نشوف الجامعات اللي برا. الوضع في الجامعات غزه الوضع مش مستقر والله. وديا التوني. نطاق فتح معبر رفح على حرب مجمرة عشان نكمل تعليمنا ويعني يفتح لنا فرص للدراسة خارج الجامعات اللي برا غزة. لانه التعليم برا احسن. Next, Gaza MSF. Take reader. Q. Sementara itu, Israel melamatkan operasi kemanusiaan Server B, standby. MSF di Gaza selepas organisasi itu didakwa tidak menyerahkan senarai kaki tangan Palestin yang terlibat. Cik BQ. MSF diarahkan meninggalkan wilayah itu selewat-lewatnya pada 28 Februari. Next, EU Gaza. Take reader. Q. Bunyi apa tu? Kesatuan Eropah EU mengecam pelanggaran gencatan senjata yang Next, Ukraine serang. Take reader. Q. Server A standby. konflik serahkan kepada keluarga masing-masing. CAQ. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pusat Bencana Abdul Muhari berkata, hingga 4 petang semalam, sebanyak 74 fragmen yang telah dihantar untuk proses pengecaman dengan 17 lagi masih dalam proses identifikasi. Operasi mencari pembangunan pesat perkhidmatan kerajaan Arab Tak maksudnya? Saudi jemaah haji dan umrah selaras dengan sasaran kawasan Saudi 2030. Program pengalaman jemaah merupakan satu ni. daripada inisiatif bagi merealisasikan kawasan Saudi 2030. Okey. Program itu telah melaporkan kadar kepuasan sebanyak 91% dalam kalangan jemaah haji Ni. dan 94% Okey. dalam kalangan jemaah umrah. Sekaligus menggambarkan kualiti perancangan dan operasi Next, server teaser sukan. lebih 60 entiti Server A. yang bekerjasama dalam menyediakan perkhidmatan Audio A terpadu. standby. Selain itu, program terbabit menyatakan bahawa pencapaian berkenaan merupakan kesinambungan kepada penghormatan bersejarah kerajaan Arab Saudi dalam memberi berkhidmat kepada 2 masjid suci dan para pengunjungnya. Macam A up sound. Inter Milan puncak Liga. Take reader. Q.
sedikit perkembangan luar negara. Oh, Inter Milan melanjutkan rekod cemerlang mereka di Serie A selepas Sebabi standby. Wolves 2-0 pada Ahad. Kemenangan itu melebarkan lagi jurang kepada 8 mata di hadapan pencabar terdekat AC Milan. Gol jaringan Cik B. Lautaro Martinez dan Zelensky pada separuh masa pertama sudah cukup untuk memastikan Inter terus kekal tanpa kalah dalam 11 perlawanan Liga terakhir. Pasukan bimbingan Christian Chivu mengumpul 31 mata daripada 11 perlawanan menentang pasukan Kira audio on bawaan terus Liga. Gol Martinez pada minit ke-16 hasil tandukan dari Okey. sepakan sudut Federico Next yang closing. dengan baik, tewas dengan 9 Kita ambil window. perlawanan terakhir dan berada di tangga ke-16. 5 mata Atau di atas zon penyikiran. Next closing, standby. Check reader. Q closing. Saudara, dunia 10 berakhir di Sebagai sini. standby. Kita saksikan fenomena cahaya utara aurora kelihatan di langit malam di Greenland. Fenomena ini berlaku apabila sarah-sarah dan Window on. matahari berlanggar dengan Up audio A zat sikit. gas di atmosfera bumi. Fenomena aurora menghasilkan cahaya berwarna-warni yang memukau di kawasan kutub. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam isi badan. Check full server A. Alright. Kat my reader. Banyak betul telan Liu Shai. Tu tadi Masih, kan Bang. buat sendiri